Overlap emas, strategi bijak atau perangkat hutang. Ramai yang tertarik dengan overlap sebab nampak ia adalah cara yang cepat untuk menggandakan gram emas. Caranya, pajak emas di arah nur, ambil tunai, kemudian beli lagi emas tambahan. Tapi jangan lupa, overlap itu sendiri melibatkan hutang. Dan setiap hutang yang kita buat, ada kosnya. Dalam arah nur, ada upah simpan yang perlu kita bayar sepanjang tempoh pajakan itu tadi. Bermakna sebahagian keuntungan anda sebenarnya digunakan untuk menampung kos tersebut. Contoh mudah, 250 gram emas bernilai RM150,000. Pinjaman kebiasaannya 70% bersamaan dengan RM105,000. Kemudian duit itu akan digunakan untuk beli emas tambahan tadi, iaitu sebanyak 175 gram emas. Jumlah emas jadi 425 gram. Tetapi jika kos upah simpan sekitar 1% sebulan, kos setahun mencecah RM12,600. Ini bermaksud tuan-puan, harga emas kita perlu naik melebihi kos tersebut sebelum anda benar-benar mendapat keuntungan bersih, dan hutang itu sendiri tetap perlu dibayar untuk tebus semula emas yang telah dicagar tadi. Berbanding overlap tidak melibatkan hutang dan tiada kos tambahan. Dengan kaedah pemurataan harga, setiap gram yang dibeli pada harga yang berbeza dan membantu untuk mendapatkan purata kos yang lebih seimbang. Akhirnya, overlap akan mengubah fokus kita daripada disiplin untuk menabung kepada disiplin terpaksa membayar komitmen kos upah tadi. Jadi, sebelum overlap emas, tanya balik diri anda, adakah anda sedang membina kekayaan ataupun menambah hutang? Semoga perkongsian ini bermanfaat dan boleh follow, like dan share. Jumpa lagi.